Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kali ini menu yang sangat simple iaitu tauge sos tiram. Mula-mula kita goreng tahu. Dah goreng tu bolehlah kita potong ikut cita rasa masing-masing ya. Nak saiz besar macam mana ya. Boleh potong 6, boleh potong 8 terpulang. Okey kawan-kawan, kemudian kita potong cili besar berwarna merah dan juga berwarna hijau. Kemudian kita tumis bawang besar ataupun bawang merah dengan bawang putih dicincang. Okey, kita gaul-gaul sehingga bawang itu menjadi kelayuan ya. Kemudian baru masukkan udang basah. Kalau ada udang, masukkan udang. Kalau tak ada, tak mengapa, tak perlu. Kemudian kita masukkan tauge. Tauge ni tauge kampung ya, dia bersaiz kecil. Okey, kemudian kita masukkan tahu dan cili besar tadi. Masukkan sedikit daun bawang kalau ada. Saya letak sedikit je daun bawang. Kemudian saya letak kicap cair. Kicap tu dia agak masin sikit kan. Kicap cair tu. Jadi saya tak letak garam dah. Masukkan sedikit sos tiram. Sos tiram tu jangan banyak ya. Sedikit sahaja. Kalau banyak nanti tauge kita warna dia hilang bertukar ya. Dah tak warna putih ya. Okey, kita gaul-gaul rata sebentar sahaja. Agak-agak dah sekata, bolehlah kita tutupkan api dan bolehlah kita hidang. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.